Kerja-kerja pembaikan dan naik taraf Taman Botani di Labuan dijangka bermula tahun ini. Skop pembangunan merangkumi gazebo, laluan pejalan kaki, bangunan akses utama selain pencahayaan di taman negara yang pertama di Malaysia itu. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Muhammad Sukuran Taib berkata ia sebahagian usaha dalam meningkatkan semula daya tarikan taman tersebut. Perkara ini dimasukkan dalam projek pembangunan landscape Taman Botani yang bajet telah pun diluluskan dan pada masa ini proses-proses untuk penyediaan dokumen bagi lantikan perunding bagi cadangan perincian kepada pembangunan Taman Botani Labuan sedang dilaksanakan di peringkat Jabatan Landscape Negara dan input daripada Perbadanan Labuan juga.